Setiap kali ikan raya, macam-macam ragam aku tengok. Ada ikan raya yang sedih, yang happy-happy, yang nak promote produk. Lepas tu tak habis-habis nak tunjuk kemerahan korang tu kan. Sampai korang lupa yang aku pun bakal beraya juga. Cukuplah, sebulan je aku bagi chance. Ikan raya bersama setan. Bangun, bangun. Jom ke raya. Wow, belum apa-apa lagi, macam ni dah perangai. This is gonna be excited. Bersepahnya. Wow, pembaziran makanan. Kenyang. Semalas pula lagi surau Allah. Bunting colai. Oh. Hai. Apa yang kedekut sangat tak hidup masin Haji Roslan ni? RM1? Nak beli apa ni? Duit raya sekia aja. Zaman bila ni? Aduh. Teruskan marah. Orang tua tu memang kedekut tak hidung. Maafin pun. Jangan lupa untuk tidak bersyukur. Pak Ustaz, seronok saya dapat rosakkan ramai manusia pada hari raya ni. Padan muka dia orang masuk neraka. Ush. Ini setan ke yang tanya soalan? Tak sangka setan zaman sekarang main IG. Dia macam ginilah setan. Yes, memang manusia ni sangat mudah untuk buat dosa. Manusia ni memang sangat mudah untuk melakukan kesilapan dan terjatuh dalam maksiat. Wow, I love it. Tapi kau kena tahu setan, seteruk-teruk manusia tu, adakah confirm pengakhiran dia neraka? Apa pula? Memang confirm diorang ni neraka. Bab syurga neraka ni Allah je tahu. Kenapa? Sebab yes, memang manusia ni tak pernah lari daripada dosa. Saya pun banyak dosa, kawan-kawan saya pun banyak dosa. Senang cerita, semua manusia ni memang banyak dosa. Tapi Allah Maha Pengampun, dan pengampunan Allah sangat dahsyat. Sebanyak mana pun dosa kita, sebesar mana pun dosa kita, walaupun kita ulang-ulang buat dosa, selagi mana kita minta ampun pada Allah dengan ikhlas, pasti Allah akan ampunkan kita, dan Allah akan cinta kita, dan Allah akan janjikan syurga untuk orang-orang yang minta ampun pada dia. Sebab tu kau jangan seronok sangat setan. Walaupun kau berjaya goda dia buat maksiat, tapi kalau dia taubat, kau kena tahu kau gagal. Kau gagal setan. So jangan happy sangat. Okey? Duit raya ni sebagai tanda pemberian ikhlas daripada seorang untuk kita. Macam sedekah, nilai tu tak penting. Yang penting ikhlas tu. Betul juga tu. Jomlah kita minta maaf dengan Haji Roslan. Tak apalah, raya kali ni korang menang. Tapi next year korang tunggu. Hari raya ni bukan sahaja sekadar untuk meraihkan perjuangan sebulan berpuasa, tapi untuk kita saling bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim.